Assalamualaikum guys, job sana, job sini. Kini kita bertemu lagi untuk job di Pulai Indah, 30 minit dari ofis kita. Kerja yang dijalankan tim kita buat berkapasan satu unit baru AUI 1 horsepower. Unit promo ni. Aircon customer sebelum ni dah problem. Aircon dah lama, banyaklah perangai dia. Tak leaking air, leaking gas. Parah juga nak upah tutup balik lubang tu. Paling sakit kalau kompresor kom. Itu memang tak boleh buat apalah. Dia sama ada tukar kompresor baru ataupun tukar je aircon baru. Tapi better tukar barulah. Kenapa lagi bagus tukar unit terus daripada tukar kompresor je? Sebab harga sebiji kompresor tu kadang boleh sampai separuh harga aircon baru. Itu belum lagi upah nak pasang tu. Tak salah nak tukar juga. Tapi kalau rasa aircon tu dah lebih jangka hayat dengan waranti pun dah habis, banyak masalah lain berkemungkinan boleh muncul. Jangan je dah repair tukar kompresor baru, coil pula bocor. Sebab tu lah, kalau korang rasa aircon dah lebih jangka hayat 5 hingga 10 tahun, bila dia start ada masalah, bolehlah start consider untuk tukar baru. Nak pasang aircon baru? Sekarang ni waktu terbaik sebab kita bagi RM200 off untuk setiap pembelian semua jenama aircon 1.5 horsepower yang kita tawarkan. Selalu kita buat promo untuk 1 horsepower dengan 2 horsepower. Kali ni kita bagi yang tengah-tengah, iaitu 1.5 horsepower. Ngam sangat tu kalau nak pasang dekat ruang tamu sebelum raya ni. Nak raya dalam sejuk? Hubungi kami cepat-cepat sementara slot masih ada. Siap. Belum ada lagi.